Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, okey, korang semua bersama dengan saya hari ini, Kak Mek, okey. Bersama dengan She Needs Podcast, Women Help Talk. Bersama dengan saya hari ini, siapa lagi? Kalau bukan doktor kesayangan ramai, Dr. Hanani. Hai Dr. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bestnya kan kalau kita boleh relatekan influencer yang openly share information. Maksudnya saya suka Kak Mac, you openly share information dan untuk discuss bersama for you to get the truth. Ya, betul. That's Sebab your itu saya behavior. Sebab itu saya ada persoalkan dengan doktor kan. So, alang-alang kita sekarang tengah dalam bulan Ramadan ni dan doktor pun ada ke lapangan hari ni. So, kita nak bincangkan isu yang tengah hot sekarang, memang serius tengah hot doktor. Ibu mengandung. Okey, dia punya tajuk hari ni gugur sebab kuasa. Betul ke macam itu kan? Doktor. Kawan saya, dia ada cakap lah kan, dengan saya. Dia share, dia kata, oh aku pernah gugur sebab aku puasa. Dia puasa. Dia kata punca keguguran dia puasa. Jadinya betul ke puasa tu boleh mengakibatkan guguran kan? Betul ke? Okay. Atau sebenarnya kita salah faham apa yang terjadi dalam badan kita. Sebenarnya kita tak tahu pun apa yang berlaku sebenarnya, tapi kita main assume buat keputusan, buat conclusion kan? Sendiri kan. Lepas tu ada jugalah mitos-mitos ataupun saya tak tahulah mitos atau fakta kan doktor kan. Kalau orang cakap apa, oh mak-mak ni tak boleh, tak makan, nanti anak cacat. Lapar. Oh cacat. Bukan lapar lagi doktor. Terus assume kau tak boleh puasa ni, nanti anak kau cacat. Okay. Mak-mak yang mengandung ni kan, kau jangan tak makan ni, nanti baby tak dapat zat. Okay, macam jump into conclusion yang tak tahulah mana dia dengar kan, main mitos-mitos macam mungkin lah kan, dia dengar-dengar saja kan. Kalau rasa lapar sikit tu adalah tanda-tanda bahaya, kau tak boleh, kau kena makan terus. Macam itu. Kan, jadinya secara jujurnya doktor, nak tanyalah juga kan hari ni berdepan dengan doktor ni, saya nak dengar dari mulut doktor sendiri, adakah betul puasa ni dia jadi punca keguguran bagi ibu-ibu hamil doktor? Terima kasih untuk hari ni. Okay. It's such a lovely day, kita pakai pink. Kan, itulah doktor. Saya dan kita berjuang untuk kesihatan wanita. Ya, betul. Saya sangat tertarik dengan Kak Mek cakap puasa gugur. Gugur tu penyebab puasa tu penyebab gugur. Sebab aku tahu kami doktor pun setiap keguguran tu untuk dapat keputusan kenapa, untuk macam pak ini confirm sebab puasa, untuk kita cakap benda tu pun it's very hard. Pelbagai test kena dilakukan dan memang tali pusat ni tak memberi supply oksigen yang betul, so then baby tak dapat zat, baru kita boleh tentukan memang sebab puasa lah. Jadi orang yang biasa orang yang dia Bukan share medical pengalaman punya. sendiri kan, dia aku puasa kot sebab itulah gugur. Main-main assume gitu kan. Tapi kami, the truth is lah, kalau saya cerita kan, ingat tak kalau cuba fikirlah. Kalau orang yang kalau dalam Islam sendiri pun dia sebut dua je yang boleh buka puasa, apabila kau sakit dan apabila kau berjalan jauh. Dua ni je dalam Islam. Dia sebut dua ni je, boleh diganti pada hari lain. Tapi okey, kalau dalam perubatan dia dah dikira sebab mudarat lah. Mudarat ke baby, mudarat ke ibu. Tapi siapa yang tentukan? Saya ke, doktor ke, pesakit yang tentukan? That is question yang kita kena faham bahawa awak tak boleh simply buat keputusan. Jom saya cerita sikit knowledge lah supaya kita orang perempuan yang tengok hari ni kita rasa macam dah berilmu sikit aku hari ni. Sebenarnya organogenesis buat organ semua ni berlaku dari sperma dan dari ovum yang baik. Maksudnya kalau kualiti sperma tu baik, kualiti ovum tu baik, dia cantum, dia akan jadi baby yang menahan pelbagai tekanan dalam hidup. Maksudnya dari awal nak dapat sperma yang baik dengan ovum yang baik, biasanya orang muda. Sebab tu orang-orang yang terlanjur dia makan apa pun tak gugur. Sebab the ability of sperm dengan ovum tu sangat kuat.
Sebab tu orang tengok kan orang-orang pregnant yang tak nak kehamilan tersebut yang mengandung remaja tersebut, dia lompat main badminton, main apa tak gugur. Kan boleh sembunyikan Boleh kan. sembunyikan, ikat lagi. Okey. Betul. So bukan sebab starvation tu, bukan sebab puasa tu yang menyebabkan keguguran, tapi sebab kualiti sperma dan telur. Especially bagi orang-orang yang dah berusia, telur kita, orang perempuan ni, telur kita ni, kita umur 7 tahun tu telur dah matang, kita duk bawa lah telur kita ke mana-mana. So kita lalu supermarket ada yang red infrared yang mengesan apa benda tu kan. Kita lalu pop telur kita pecah, telur kita rosak, telur kita ni. Lepas tu kita dah umur 35 tahun ni dah bawa ke mana-mana telur kita ni. Oh, dah bersenyawa dengan sperma yang merokok apa benda-benda. Kualiti tu dah tak cantik. Bersin pun boleh gugur. So organogenesis lah nama benda tu, organogenesis. Pembentukan organ-organ tu sebenarnya tergantung daripada sebenarnya sebelum kita hamil lagi. Kualiti telur tu sendiri. Wow. So bila dah jantung. Jadi itu biasanya kalau kualiti telur tu boleh berkembang pada first trimester, biasanya kualiti tu hebat. So dia mampu menahan tekanan. Sebab hebat tau, bila dia masuk je, menempel je dalam rahim, darah putih perempuan ni akan pergi bunuh. Betul. Kita wanita ni setiap kali berlakunya penempelan janin, badan kita akan lawan dia. Sebab nak jatuhkan, dia kata ni apa ni, benda asing ni, dia akan jatuhkan. That's why kita start keputihan. Dah ke mana dah saya cerita ni kan. Start keputihan, start apa, dan kita akan rasa sakit perut sebab perut kita akan melawan untuk gugurkan dia. Then bila kita melawan, baby tu aku bertahan dekat sini. So dia bertahan dan dia survive first trimester. Betul ke jatuh toilet pun boleh gugur? Kan? Betul ke jatuh toilet pun, kalau genetik tu tak cantik, ia gugur. Pernah kita tengok kan, dah kena pukul dengan suami macam mana pun, rahim tu tetap, baby tu tetap bertahan. Jadi berbalik kepada puasa tadi kan. Dengan tidak makan sama satu hari, hebatnya Allah cipta ni kan. Dia bila Allah letak dalam Quran macam tu, dia dah sediakan dah benda lain tu dengan sangat indah ni. Sebab tu sebenarnya menjadi doktor kita lebih dekat dengan sains Al-Quran sebenarnya. Sebab kan kita faham, kalau travel, kalau pergi berjalan jauh dengan sakit je tak boleh. Sakit tu dia boleh jugalah letak kehamilan dalam tu, boleh jugalah. Tapi sebenarnya dalam sains, kehamilan adalah fiziologi, kehamilan adalah sihat. Jadi puasa tu dia jadi tak sihat apabila ibu memang buka puasa pun tak boleh makan. Ibu tak larat kan loya, nak makan tak boleh. Nak buka puasa tengah first trimester, loya muntah semua tu kan. Itu dah menghamkan ibu, dan contraction tu berlaku bukan sebab puasa, sebab kita muntah tu kan. So jatuh. Puasa yang kena. Puasa yang kena. Padahal kalau kita kata tak dapat zat dah. Dia kalau tak dapat zat tu dalam pertumbuhan tu yang severe, tak dapat zat. Maksudnya kita dah sampai malnourished lah. Malnourished tu masa dah kurus sangat, dalam tulang pun tak simpan zat, dah macam cekung sangat. Orang-orang macam tu memang kita tak advise untuk buka puasa lah. Memang kita tak advise untuk puasa. Tapi kalau orang sihat macam saya ni, apa Allah buat? Dia simpankan zat dalam tulang. Wow. Yang kan directly. Tak, kita makan tu masuk perut, masuk usus. Energi tu disimpan dalam tulang dan darah. Masya Allah. Ya Allah. Ibu tak tahu. Jangan rasa benda tu masuk perut, pergi ke baby. Tak. Itu memang orang tua lah tu rasa tu. Sebab tu kita tak makan untuk 2 orang. Tak ada lah istilah makan Tak untuk ada. orang tua. Cuma baby bila kita kurang zat masa kehamilan, baby akan ambil daripada simpanan dalam tulang kita. Allah buat tulang ni tempat simpan makanan. Allah terjawab soalan Ya saya. Allah. Allah buat tulang ni tempat simpan makanan baby. Jadi bila kita tak dalam kehamilan tu kan, kita tak makan, ada satu gerakan dalam badan kita untuk mencerna semua zat-zat lemak-lemak dalam badan kita ni untuk memberi tenaga pada baby. Masya Allah, subhanallah. Hebatnya. Masya Allah. Jadi
Itulah, Baby betul. tetap akan dapat makanan. Yelah, walaupun ibu Cuma sebab tu dalam Islam dia cakap boleh berbuka puasa kalau ibu tak sihat atau risaukan baby. Ayat dia ibu tak sihat. Jadilah muntah teruk sangat. Tak boleh makan. Buka puasa pun saya memang tak boleh makan. Kalau saya sendiri pun pengalaman saya memang 9 bulan is disaster lah. Lawyer, muntah, tak boleh makan. So kalau buka puasa dengan tak buka puasa sama je. Memang tak boleh makan pun. Ada orang macam tu. So itu bagi saya bagi-bagi kes yang jadi macam ni, kita tak boleh nak pukul rata semua ibu tak boleh puasa. Saya rasa kita letakkan pada satu tanda bahawa kau cuba dulu. Ya. Cuba. Jangan bangun pagi, terus macam, okey, aku memang mengandung, aku tak boleh puasa. Macam without usaha langsung. Macam tak sahur pun. Kan, tak cuba sahur dengan Tak cuba pun. Dan kadang-kadang kita takut ni benda yang apa benda? Jadi benda tu lah yang menjadi perdebatan. Yang ada orang tak faham. Sebenarnya memang ada keringanan lah. Ada keringanan. Ada proses-proses dia lah. Proses. katanya. Especially kalau saya cerita pasal precious pregnancy. Precious pregnancy ni maksudnya dia dah cuba untuk hamil bertahun-tahun. Dia TTC lah saya panggil kan. TTC dah bertahun-tahun, pregnant. So orang yang macam ni dia tak nak take a chance. Doktor, saya takut nak puasa. Dia tak nak take a chance. Dia takut. Sebenarnya kalau saya nak cerita macam tadi kan panjang. So dia rasa bila dia puasa tu baby dia kecil, dia sayang terlalu sayang kepada baby semua-semua. Susah nak dapat kan? Susah nak dapat kehamilan tu. Dia kata doktor boleh tak? Boleh kalau nak berbuka puasa. Saya tak larang pun sebab dah digariskan boleh. Cuma dia kena faham dulu apa tanda-tanda dia, apa Kena buka puasa tu kan. kena Bukan buka simply pagi-pagi tu memang dah niat memang tak nak puasa kan. Memang tu kira berdosa ke? Okey, itu bab lain. Itu bab lain. Saya tak tahu nak komen kalau bab tu kan? lah. Cuma bagi saya, bila ketakutan itu tidak berasas lah. Ketakutan tu, benda ni kan tersebar. Orang-orang yang anxiety pula, orang-orang ketakutan. Wah, aku dah pregnant, tak payah puasa lah doktor. Saya jadi macam, personally pun kita faham bila ada ilmu yang baik macam ni tersebar, jadi anda ukurlah pada diri sendiri. Betul-betul. Okay. So secara medicalnya lah, ini secara medicalnya pula, bukan buat puasa lah mungkin, tapi kalau ibu-ibu mengandung ni, dia kalau tak makan memang baby akan cacat atau gugur tu. Wow. Mungkin lah kan masa pregnant tu gemuk sangat kan, agaknya dapat GGM ke nak cuba kurang-kurangkan makan, tak makan ni. Adakah dia jadi punca cacat baby tu ataupun boleh jadi gugur sebab kita tak nak makan? Kalau kita tengok trend dulu tahun 1970 dan ke bawah, rakyat Malaysia apa kita panggil starvation, makan ubi kayu je. Jadi masa tu Kementerian Kesihatan mengharuskan semua orang makan vitamin, minum susu kan. Jadi kita dengar pregnant minum susu sebab benda tu dibawa oleh mak kita sebab tahun tu tak ada zat yang baik, tak ada perolehan makanan yang betul sebab mak kita dulu kurus kan. Jadi Kementerian Kesihatan dia buat kajian, dia cakap tambahlah nutrisi dengan sayur-sayuran. Dulu keluarlah piramid makanan. Lepas tu perubahan daripada rezeki dan teknologi makanan di Malaysia sekarang ni, you name it, I nak makan apa, datang. Tak payah pergi, makanan tu datang. So termasuklah ibu hamil. Jadi ibu hamil sekarang ni dia dah tak ada isu zat tak cukup. Dia dah jadi isu terlebih zat. Terlebih zat pula. Apabila terlebih zat, apa jadi? Diabetik lah. Itu benar. Kencing manis dalam kehamilan, dia jadi cacat, betul. Kalau kencing manis dalam kehamilan, yang paling common kita jumpa adalah tak ada lubang dubur. Masya Allah, Allah Akbar. So kita kena buat lubang dubur tu. Boleh buat boleh buat. Boleh lain guys. Buat lubang dubur baby tu. Dan lubang dubur baby kita tak boleh scan. Tak nampak pun. Kita scan mana nampak lubang dubur baby. Mana nak nampak detail-detailnya kan. Jadi sebab itulah kita pukul rata. Sebab kita tak boleh nak scan benda tu. Jadi ibu-ibu yang ada kencing manis, dia macam ni tau. Dalam salur darah ni, ada gula dalam tu. Okey, sepatutnya gula ini ditukarkan menjadi tenaga kepada ibu. Tapi oleh kerana kita kena kencing manis, gula duduk dalam darah.
Duduk aja. Duduk je dalam darah. Dia Dia tak tidak jadi- berubah menjadi tenaga. Oh, So ibu letih. Oh, jadi ibu letih. Kedua, tenaga kan diperlukan oleh baby. Mm-mm. Tak boleh jadi tenaga juga untuk baby. Oh. So baby kecil. Sebab tu kalau kita tengok kencing manis yang bahaya apabila baby tu kecil. Ada GDM, baby dia besar. Kita lega lah. Oh. Ada GDM tapi babynya kecil. Kenapa? Tak dapat zat lah tu. So kena ukur tali pusat. Zat dapat ke tak? Sebab salur darah tu terlalu pekat dengan gula. Oh, macam gitu. Jadi kecacatan tu berlaku bukan sebab makanan. Sebab badan tu sendiri tak boleh nak serap gula tu pula. Ya, jadinya majoriti ibu-ibu mengandung ni dia tak faham sebenarnya apa yang berlaku dalam badan dia. Dia main assumption saja, kan. Jadi tak boleh lah. Kita GDM kan, baby kecil. Sudah. Kalau GDM baby kecil, kita kena tengok satu benda, BSP. BSP tu yang korang kena pergi cucuk 4 kali 5 kali kan. Sebab kita nak tangkap bila zat dia, bila gula dia tinggi ni dalam darah ni. Oh, itulah dia. Sebab tu korang jangan nak membebel-bebel. Kalau doktor suruh datang apa minum air gula ke apa benda tu memang ada sebab sangat. Saya memang secara personally kalau boleh bila mengandung ni memang kena dapatkan ilmu tu daripada orang yang betul. Jangan nak memandai-mandai suka-suka dengan mak ayah cakap. Yelah benda-benda mitos ni kan tak nak. Jadi betul lah Kak Mek. Kalau kencing manis dalam kehamilan ni dia isu juga tu kan. Nak makan takut, tak makan takut. Jadinya dia tak nak makan pula kan. Jadinya lepas tu pergi KK timbang berat. Puan kurus ni. Sudah. Puan naik berat ni. Naik berat, tak boleh turun berat, tak boleh, kita dah pening. Jadi kan tak makan pun masalah, terlebih makan pun masalah guys. Jadinya bukan sembarangan. Memang nak jadi ibu ni memang kena ada banyak ilmu. Anda kena join podcast macam She Needs podcast ni. Okay, korang kena dengar daripada pakar-pakar untuk bercerita and then nak bagi korang faham lah. Jangan suka simply buat keputusan sendiri. Okay, next. Kalau anda ada bibit-bibit nak mula pregnant, this is the time. Assalamualaikum. Musim nak Ramadan ni, saya punya appointment TTC mesti kena penuh. Dan kalau anda ada bibit-bibit nak mula pregnant, this is the time. Sebab bila puasa, suami tak merokok. Bila puasa, anda akan jaga makan. Bila puasa, doa dimakbulkan. 3 sebab ni adalah penyebab utama kenapa anda kena mulakan TTC sekarang. Hari Isnin ni, cuba penuhkan appointment saya dengan TTC, insya-Allah. Saya plankan untuk sebulan untuk anda ikhtiar hamil dengan saya. Okay, next. Jadinya kan untuk ibu-ibu yang berpuasa ni, ibu-ibu yang mengandung ni, diorang nak berpuasa. Tapi kan doktor, macam mana ibu-ibu yang mengandung ni nak berpuasa tapi tidak membahayakan bayi? Baik dia, bagus kan. Saat kita sebenarnya malas nak ganti. Malah nak ganti tu satu hal lah, belum tak tahulah kan. Sepanjang saya mengandung, Kak Mek macam mana? Kak Mek mengandung kat Okay, secara personally saya memang tak puasa penuh. Sebab saya ada risaukan. Sebab saya memang macam doktor cakap lah, saya susah nak dapat baby jugalah. Lepas kahwin tu ada few gap tu lama jugalah, dekat 2 tahun kan. So bila dapat tu kebetulan pula masa tu nak puasa. Jadinya saya fikir macam okay, mungkin ini rezeki yang tanggungjawab. Tak apalah, korbankan sikit. Korbankan sikit lah bulan puasa ni kan. Mana tahu kita doa lah panjang umur boleh gantikan puasa tu kan. Macam mana doktor? Saya Tapi bila tak nak niat balik niat nak puasa, okey, macam mana kita nak puasa dan kita berniat tak nak bahayakan baby. Macam saya cakap tadi kan, nombor 1, bila sahur, kalau kita rasa sihat lah, tak loya, tak apa, sahur pilih makanan yang tinggi kualiti zat. Jangan sahur makan kerepek, jangan sahur makan Maggi. Betul, saya ada patient, dia hanya boleh makan Maggi sepanjang kehamilan. Ya Allah. Dia lepas bersalin nanti sakit tulang tu. Kan kita ambil zat dari tulang tu. Faham. Dia takkan affect the baby. Dia yang akan sakit nanti. Ya Allah. Jadi itu contoh je lah. Jadi bayangkan ada orang yang saya sendiri pun setiap kehamilan tu unik Kak Mek. Anak pertama saya hanya boleh makan KFC. Okay. Ayam KFC sahaja.
Nasi tak boleh, coleslaw tak boleh, semua tak Oh, boleh. Ayam ayam KFC sahaja. Sampai lepas bersalin tu tengok ke Oh, berapa lama? Dari first semester ya, ke doktor? Masya sampai ke Allah. habis. Oh ya Allah. Macam ni. Ui. Seram makan KFC guys. Ya, sebab tunjuklah apa pun tak nak. Memang tak KFC nak. je nak. Habis anak ni sekarang suka makan KFC ke? Oh tak juga Orang cakap anak yang nak makan. You lah tu. Bukan Mak yang pelik. Maknya yang pelik. Baik, anak kedua, seingat saya hanya suka makan durian. Tapi tak teruk mana lah. Ya Allah. Sebenarnya kan, sebelum saya mengandung, saya tak boleh makan durian. Oh ya ke? Tiba-tiba mengandung anak kedua. Pelik Pelik lah. Tu saya pun kalau orang cakap, tipulah anak ni, suka tingkal kalau nak cakap tipu, anak aku dah selamat dah pun. Saya cakap dulu masa first, sampai anak saya mengandung nombor 2 tu, baru saya boleh makan durian. Oh, tapi tak adalah doktor macam hari-hari atau tak seminggu adalah. lah. Macam Macam bila saya pegang, teringin nak makan durian. Suami saya Oh. cakap, cuba beli. Oh. Masa saya makan tu, kenapa makan durian? Lah. Tak lah. Oh. Kisah Dan di dia. situlah baru saya macam, sedap lah makan durian, sedap lah. Dan adalah penyakit macam 2 minggu sekali minta durian. Baru saya tahu nikmat makan durian Faham, tu. saya pun sama. Kalau setiap kali ngandung mesti nak makan Ada durian. perubahan ke? Perubahan tu berkenaan dengan hormon badan kita lah. Tak. I Itu pembawaan think budak. Pembawaan budak kot. Pembawaan budak. Sebab lepas baby bersalin, Elok. biasa je tak ada Macam pun tak ada rasa nak lagi makan baby. durian. Oh, okey. Jadi bila anak ketiga saya hanya boleh makan tembikai. Oh. Jadi the What whole anda kulit bersih? Orang cakap makan tembikai Ya. kulit bersih doktor. Asan. Sorry. Asan tu hanya boleh makan tembikai je. Jadi sehari Cik Ayu akan beli sebiji tembikai tu, potong 2. Cukuplah bagi. Oh, ya Allah. Okey. Jadi masa saya kehamilan, masa saya mengandung, saya takkan jumpa orang. Sebab ya ke? saya sangat sakit. Saya akan pakai mask bila saya merawat. Oh, Saya tak sangat sempat takut jumpa. untuk jumpa orang masa saya mengandung. Pergi rumah nenek pun tak nak, pergi mana-mana pun tak nak. Pergi shopping pun tak nak. Oh, itu sebab hormon lah. Doktor macam penat ke apa? Penat dan tu. Tak ada mood. Tak ada mood. Jadi setiap pagi bangun tidur macam mengandung lagi hari ni. Doktor ada ke? Doktor ada ke masa doktor mengandung tu melalui bulan Ramadan? Ada. Yang masa Semua kan akan semua? kena. Oh, semua Yang Akib tu saya cuba juga puasa. Alhamdulillah berjaya. Anas pun saya cuba puasa. Full lah, Ahsan ni full. tak full lah. Kita macam Lubang-lubang ada lah lah. lubang lah kan. Tapi Tapi kita berusaha lah try 3-4 hari kan. makan. Guys, kena try. Try. Jangan macam bangun terus nak. Tak nak. Saya akan puasa sahur tu saya buat sahur jugalah. Tembikai juga. Oh, terbikai lah Air mata ni jatuh. Makan tembikai air mata jatuh meleleh. Tapi itulah sebabkan kromosom benih benih. benih yang kuat tu makan tembikai je pun dah elok je dah jadi budak dah sekarang ni. Elok je orang tu Kan? Tapi mungkin dia bantut lah tu kot. Saya tengok kecil-kecil je anak saya. Tapi mungkin ayah dia pun kecil kot. Mungkin tak tahulah. Tapi bila bila cerita kan sahur tu, saya bangun sahur dah makan apa yang boleh lah. Cuma kadang-kadang yang kes Maggi tadi kan, tu. kes yang nak sahur dengan Maggi, berbuka dengan Maggi, itu saya risau sebab MSG dan sebagainya tu kita kira benda tu tak ada zat. Dia apa itu makanan ringan? Makanan ringan tu walaupun dia berat, dia ringan dalam nutrisi. Maksudnya di dalam tu hanya ada kalori sahaja. Dia tak ada protein, dia tak ada zat besi, dia tak ada apa-apa benda kan. Dia tak ada vitamin. So itu sebab dipanggil makanan ringan. Maggi kan berat tapi kita panggil makanan ringan juga. Sebab okey faham. Jadi bila nak sahur, kalau kita boleh makan kan kurma, badam, susu, nasi yang good nutrition, sahur dengan macam tu. Doktor makan macam tu ke masa ngandung? Ada saya cakap rezeki juga. Kalau ada orang second trimester dah tak rasa apa-apa, hanya berat perut saja, silakan. Kan yang ada pun even first trimester pun tak ada langsung lawyer doktor. Itu Ada memang rezeki masing-masing kan. Ya. Kalau orang tanya doktor macam mana tak bagi lawyer. Tak apalah awak, saya pun lawyer juga. Makan Maxelon ke, makan Veloxin ke, Tak juga ada mabuk juga ya. mabuk. Sampai berapa kotak saya dapat Veloxin tu. Saya macam Tengok je lah kan. Jadi bahan je lah. Tapi maksudnya macam soalan Kak Mac tadi, nak cuba macam mana bila orang tu niat je nak puasa. Kalau you think you are good, tak ada lawyer, tolerate semua benda, nak bagi doktor saya mengandung makan apa pun boleh. Saya cuba lah. Cuba puasa kan. Sahur dengan sihat, berbuka dengan sihat. Kita macam contoh pisang lah kan. Pisang
tu kita panggil magic food tau. Oh, Sebab dalam tu sangat bagus potasium. So awak tak krem kaki. I see. Glukos dia pun okey. Oh, Kadar protein dia ada. keaksidan dia pun tak Aksidan tinggi. dia pun tak tinggi. Pisang. Kalau rasa macam lawyer teruk sangat nak makan Pisang pisang. jenis apa tak kisah, Tak doktor? Jangan buat pengat pisang pula. Yang kecil manis pula. Sedap pula. Macam Karo Ramin punya video Kadang-kadang tu. superfood ni kan. Superfood ni adalah kita perlu makan sikit tapi zat dia dah cukup. Contoh telur kan. Telur makan sikit zat dia dah cukup. Contoh ialah banyak superfood macam potato yang warna purple tu kan. Purple kan? Itu superfood. Oh, tapi dia kira kena jaga-jaga jugalah. Dah kalau mengandung ada GDM apa semua tu lain pula cerita Lain kan, pula cerita. Kira- Cuma kalau niatnya nak puasa, bersahurlah dengan sihat. Berbukalah dengan sihat. Dan kalau rasa macam doktor saya dah gelap mata lah, duduk bangun nak daripada duduk nak bangun tiba-tiba gelap mata. So it's a sign of dehydration ataupun hypotension. So jangan puasa besoknya. Buka puasa. Kalau dah rasa kalau macam doktor cakap tadi tu kan, dah loi-loi, dah menggigil-gigil gitu kan. Adakah benda-benda yang macam pening berpusing ni kan, jantung tiba-tiba berdebar-debar kan, dah pukul 12 ni. Jantung berdebar-debar, lepas tu tiba-tiba nak pengsan pula doktor. Ataupun macam tiba-tiba kan rasa macam selalu baby gerak tengah hari kan, tiba-tiba tak ada, kurang gerak. wow. Dan sakit perut yang kuat ataupun ada berlakunya pendarahan semasa proses puasa tu, adakah itu tanda-tanda ibu-ibu perlu alert untuk berbuka puasa? Macam mana doktor? Betul. Apa yang kita cerita tu adalah fiziologi. Kalau saya cakap dari awal tadi kan, kita cerita fiziologi. Fiziologi tu maksudnya secara dasarnya memang boleh puasa. Tapi ada certain condition yang macam Kak Mat sebut tadi kan. Pendarahan, hypo, pengsan. Semua benda tu itu dah masuk tahap yang tadilah syarat untuk tak dibenarkan puasa tu kan sakit tu. Yeah. Dia masuk dalam tahap sakit tu lah. Jadi dia masuk sakit, jadi dia dibenarkan berbuka. Dan ada satu budaya sekarang sebab teknologi dah semakin baik kan. Kita ada scan. So kita scan sebelum kehamilan dengan selepas kehamilan. Baby tak naik lah berat dia. Baby gerak okey, cuma berat dia tak naik ataupun baby menjadi kecil. So di situ kita tahu, zat tak cukup ni. So storage dalam tulang tak cukup ataupun apa-apa keadaan di mana badan tidak benarkan zat tu kepada baby. Ada banyak keadaan di mana badan tu, aku dulu jangan bagi kat baby. Ada condition tali pusat tu dia akan mengecil bagi zat sikit je kat baby. Kat ibu dulu. That is how Allah menjaga badan kita supaya tak kena penyakit bukan-bukan lah sepanjang kehamilan tu. Jadi ada condition yang Allah buat macam tu. Jadi ada satu budaya bila dia pregnant, doktor saya nak cuba berpuasa. So dia nak scan dulu. So dia scan dulu. So cukup dalam 2 minggu, 3 minggu dia puasa, dia scan balik. Doktor, baby saya naik tak berat? Kita tengok baby naik berat, then okey je. So adalah solutionnya Ada. tu. Kita Boleh juga ukur tali pusat. Zat pada tali pusat dan impuls tali So pusat. menarik tu sebab kita macam kalau kau nak puasa boleh kau pergi scan dulu. Nanti Lepas tu kita tengok macam tengoklah mana berat progress baby kan. dia, Kalau progress. you betul-betul memang nak Mencuba kan. Nak mencuba untuk puasa ke. Boleh je. Ada teknik-teknik tertentu yang kita kata boleh. Contoh bila baby tak gerak dan awak risau. Dah jangan ambil chance. Buka puasa, jangan tunggu. Tak update straight. Boleh tak ni? boleh. Janganlah duk update. Dia update daripada pergi datang klinik kan. Elok-elok kita dah tak risau. Dah jadi, hari tu saya cuba baby tak bergerak rupa-rupanya. Lahir baby tersebut. Dah jadi overthinking. Sebenarnya teknologi ni, media sosial ni, dia ada orang yang hanya nak fun-fun. Then it's good for her. Ada orang yang hanya nak fun-fun. Saya hari ni pergi bla 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 bla. Tapi ada orang menganuti media sosial tu. Media sosial ni cakap macam ni. Maksudnya tak boleh. Ada orang menganuti benda tu. Menurut benda-benda, contohlah kalau saya cerita merokok boleh menyebabkan baby cacat. Contohlah. Itu berbalik kepada organogenesis tadi, yang sperma tak berkualiti tadi yang menyebabkan anak cacat tadi. Jadi
Tapi anak saya merokok, anak saya okey. Syukurlah kan. Syukurlah tu. Tapi Tak sebab payah tu cakap banyak, tak payah cakap lah kan. Jadi ceritanya adalah basicnya macam tu. Tapi kalau Allah nak bagi, ya okey. kan nak bagi okey je lah. Okey. Tapi cuma dia Kalau berandai-andai kita boleh kan. jaga. Faham. Jadi jangan menganuti media sosial lah. Just for Kan. fun boleh. Ambil information tu, oh macam ni. Jadi saya punya macam mana? Saya punya awak kena pergi jumpa doktor yang menilai awak dari hujung kaki ke hujung ni. Ya, betul-betul. Jangan suka-suka. Saya banyak fashion anxiety akibat daripada media sosial ni Kak Min. Oh ya ke? Ya Saya Allah, kesian nak ke? orang-orang yang terlalu banyak baca thread, terlalu banyak rujukan dia pada media sosial ni. Bagi you just want to share. Tapi Betul. bagi mereka, Dia anggap itu ilmu. And dia serap habis-habis serap. tanpa tanya Dr. Hanani. tanpa tanya doktor. Jadi bila dia serap, malam dah tak boleh tidur, risau. Dan kortisol naik. Sudah. Ya, sudah. Dah tak boleh tidur. Kefikiran, mati. Dia akan bermain. Sebab you keep on thinking dan you tak selesaikan masalah tu. Bila once orang tu dia macam, kalau tak pergi check nanti mati. Dah sudah. Oh tu tanda-tanda jantung. Makcik saya kena macam tu dah jantung. Jadi dia pun dah percaya. Dah percaya. Dah tak boleh hidup. Dah risau nak masak dah ni. Dah tak boleh buat apa. Cakap dengan suami tak faham pula. Bang, saya risaulah. Tak ada apalah awak tu. Kan? Kata ini overthinking. Overthinking. Benda tu kan. Lepas tu dia tak selesai dekat situ. You janganlah fikir bukan-bukan dia tak selesai tau. Dia balik rumah, dia fikir lagi tu. Dia fikir lagi tengah mandi, dia fikir lagi tengah sikat rambut, dia fikir. Ada ke lagi. doktor yang mengandung dan ada penyakit anxiety tu? Ada ke doktor? Terlalu ramai. Masya Allah doktor. Saya tahu anda di sana dan saya di sini untuk menjaga anda. Saya tahu perjuangan tu tapi Kak Mek. Saya kena share. Bila orang pregnant, Allah hadiahkan dia E3 tau, estrogen 3 tu. Okey, apa tu? Estrogen 3 ni adalah estrogen ni sebenarnya hormon kasih sayang. Estrogen. Okey, hormon kasih sayang. Estrogen ni hormon yang memegang baby supaya kuat dalam perut lah. Oh, Tapi dia berbeza dengan hormon kita yang estrogen biasa ni yang tak pregnant. Yang tak pregnant E2 ke E1 saya tak ingat. Tapi yang pregnant E3. Okey. Orang-orang yang ada E3 ni, awak perasan tak? Anxiety dia akan sembuh. Dia dah macam tak ada tenang. overthinking. Dia sangat tenang. Sebab tu kalau perasan bila Allah tarik E3 tu kan, bila dah bersalin, E3 dah tak ada, tu yang kena postpartum depression. Tu yang kena meroyan. Meroyan orang sebut kan. Sebab E3 tiba-tiba dah tak ada. rasa semua orang tak sayang dia. Faham. E3 tu dah tak ada dalam perut dia. Tiba-tiba dia rasa macam, semua sayang kat baby je. Tak ada orang pun peduli kat aku. Ya Allah. Ya Allah, kesian kan kalau Patient anxiety saya, first trimester tu saya pregnant, saya anxiety. Dan bila ongoing to second trimester, Dia estrogen macam dah okey-okey. stabil, dia makin dia dah tak okey. makan ubat, dia dah okey. Dia pun rasa happy. Dia happy. Okey, sebabkan hormon 6 bulan lepas bersalin sampai lagi dia saya rasa. lah ya ke doktor. Tapi good sebab orang-orang wanita macam ni dia tak dapat bantuan daripada mana-mana tau. Suami dia cerita pun tak berapa nak dengar. Suami sama je. Suami saya pun macam tu. Kalau saya cakap baik saya cakap dengan Dinding. Sama lah. Majority suami-suami. ya. Tak adalah ada je suami Ada yang juga baik kan. kan. Tapi saya tak dianugerahkan suami macam tu lah. Saya pun dia kena cakap direct. Cakap itulah cakap kesian dekat ibu. Kenapa siapa? Ya, you tak tahu hari ni. Cakap je. Yang you tak kesian ke? Ya, kita nak kena direct je cakap. Kalau nak kasih sayang tu cakap je. Tapi itu kita yang strong ni kan. Ada yang jenis yang wanita tersakiti tu kan dia macam malu. Macam, alah suami aku tak sayang aku lah tu. Dia pandang. Dia mengalihkan pandangan. Okay, orang anxiety kan. Dia cakap, saya pernah ada seorang patient saya. Dia sangat, dia nama dia hypervigilance. Hypervigilance ni, contoh kan, dia tak ada apa pun. Contoh dia jumpa Kak Mek. Tiba-tiba Kak Mek tak perasan pun dia. Tapi Kak Mek macam alih mata. Dia macam terus buat status Kak Mek mengalih mata dekat I sebab Sombong lah Kak Mek ni. dia hypervigilance. Ya Dia Allah, terlalu takutnya. mendengar semua benda dalam. Dia dengar tapak kaki pun dia boleh dengar. Orang bernafas pun dia boleh dengar. Ya Allah. Kesian lah. Mereka tu kesian. So bila tindakan suami yang sikit terus dia rasa macam
apa benda. Tinggalkan orang-orang sekeliling yang sikit dia terus. Tapi apa pula pandangan doktor? Kalau orang mengandung ni biasanya dia suka sensitif tu bukan? Dia sensitif mungkin bawaan kot. Bawaan Tapi lah. sebenarnya dia Salahkan happy. baby lah. Tapi sebenarnya dia happy. Oh ya ke? Saya rasa betul lah sebab bila pregnant kan Happy. kita akan macam lantaklah aku pregnant kot. Aku boleh makan je apa aku suka. Happy. Pregnant is Oh, happy. pregnant is happiness. Oh, Melainkan kita ada macam hyperthyroid masa pregnancy, penyakit-penyakit tertentu. Tapi E3 adalah hormon yang kalau kita baca E3 ni hormon yang best. Oh, okey. So, kiranya Islam ni tak suruh pun ibu-ibu hamil tu memudaratkan diri kan. Contoh kan macam doktor cakap, kita baliklah tadi pada doktor kata ada thyroid, kencing manis, insulin, yada-yada tu. Kan jadinya macam ni sebenarnya doktor kalau memang dari awal kan dia dah diagnosis GGM whatever yada-yada tu. Kira macam boleh ke dia puasa juga? Kat sini rujukan anda bukan track, bukan. Bukan guys. Bukan. Dia akan ada special diet needs for you. Makan ubat pukul berapa. Yang kena makan ubat 3 kali sehari dan you cannot puasa. Sebab kalau the time you tak makan ubat, tekanan darah naik dan dia membahayakan baby. Dan kalau kena makan antibiotik sebab jantung ke paru-paru ke apa benda, so kena makan. Jadi doktor yang akan menentukan, bukan you yang tentukan benda Nak tu. puasa ke, tak nak puasa ke. Dan sebolehnya biasanya kita akan designkan diet lah. Okey, puan kena makan pagi pukul ni kencing manis contohnya, kena cek gula tu kan. So tak boleh sebab kita nak baca bacaan gula tersebut, macam mana insulin spike pukul berapa dan sebagainya. So, untuk kami buat keputusan nak makan apa ni. Itu bukan kata saya ada kencing manis so saya tak payah puasa lah. Tak. So ada nasihat-nasihat. So if anda pregnant dan ada masalah, go and discuss with the doctor. Bawa buku pink awak tu sebab awak nak cerita awak tak tahu kan. So bawa buku pink tu, bawa kita akan designkan macam jangan mana. cerita kat trip. Jangan sebab setiap orang berbeza. Kan. Kenapa korang boleh percaya orang-orang di social media berbanding dengan doktor sendiri, betul tak? Betul, mungkin orang rasa alah besar sangat ke soalan aku ni nak tanya doktor. Dia rasa macam benda macam ni alah semua orang perlu tahu kot. Dia akan rasa soalan ni ada passion saya, dia akan cakap doktor, saya rasa tak perlu pun tanya soalan ni kat doktor tapi saya nak tanya juga. Gitu. Ada orang cakap macam tu. Saya cakap no, kadang-kadang awak rasa macam soalan tu tak payah tanya. Tapi it's good untuk tanya. Lebih baik Lebih bertanya. baik tanya. Kan, dengan Walaupun orang awak yang rasa betul. soalan tu macam aku dah tahu, mungkin dia boleh memperbetulkan atau memperkukuhkan. Kan, atau bagi lagi cadangan lain lagi ke cerah apa ke untuk kan. awak kan. Betul. Jadinya kira macam masa cek gula tu, kalau macam BSP pregnant, tu. BSP tu, kira tu memang tak boleh puasa doktor. Dan pula masa tu nak puasa tak. Kan tentu hang nak puasa penuh kan. Kenapa cek gula tu kan? Itulah tu. Kenapa cek gula tak boleh puasa? Sebab kita kena baca berapa spike gula bila awak tak makan, bila awak makan. Sebenarnya okey, saya bulan puasa ni kadang-kadang kita nak tahu dah masuk second trimester, baby dah ambil zat lebih banyak. Cukup tak gula awak dalam darah? Bagi zat yang betul tak kepada baby? Di situ kita nak tahulah. Jadi sebab itulah doktor tak recommend untuk berpuasa hari cek BSP. Itu satu. Doktor pernah ke doktor alami pengalaman yang mana sebenarnya dia memang dah ada dah tanda untuk berbuka puasa tapi ya Allah degilnya maknya ni, ya Allah sungguh-sungguh nak puasa. Doktor ada tak pengalaman Yang ni? ni saya kena share. Kena sebab share, doktor? cerita dia sedih. Alah, itu Cerita dia sedih. okay. Mereka tinggal berjauhan. Kalau awak mendengar cerita hari ni, saya share untuk kebaikan bersama lah. Dia suami isteri yang tinggal berjauhan lah. Suami kat tempat lain, dia kat mana. So dia berpuasa. Dia cakap suami dia tak bagi dia puasa tapi dia nak puasa sebab dia malas nak ganti. Dia cakap macam tu lah. Okay. Jadi kisahnya dia ni seorang yang malas makan. Jadi dia tinggal seorang. Jadi dia macam buka puasa. Ya, dia sangat malas makan. Dia tu underweight. Berat dia tak salah saya 40 macam tu je. Ya Allah. So dia duduk sendiri dekat rumah sewa. Dia cikgu dekat sini lah. Dia duduk sendiri. Okay. Jadi bila dia pergi ke
dia datang kat saya cakap awak underweight. BP rendah. Pregnant pula tu kan? Pregnant. Saya Masya cakap Allah. saya tak rasa awak boleh puasa. Kalau awak rasa kalau awak rasa nak puasa 1 hari. Esok tak payah puasa. 1 Bukan hari selang-selang esok lah. selang-seli kan. Okey. Lepas tu dia cakap tak boleh lah doktor, saya malas nak ganti. Allah. Saya masa tu saya dah tak jumpa dia lah. Saya tak jumpa dia datang balik after 20 weeks. Dia datang balik after 20 minggu tu dia datang. Dia cakap suami saya tak bagi saya puasa tapi saya rasa saya okey. Okey, hari tu saya scan, saya nampak berlaku jantung baby tu tak berapa kuat dah. Masya Allah. Jantung baby tak berapa kuat dan saya nampak dah terbentuk kita panggil hydrops. Hydrops tu ada lekungan air dalam otak dan perut. Allah. Hydrops, lekungan air. Jadi otak yang sepatutnya menjadi otak tapi jadi air. Allah Akbar. Masa tu 20 minggu. Saya cakap, awak tak boleh puasa. Awak tak cukup zat. Saya cakap dengan dia, awak jangan puasa. Okey, dia saya refer. Kes ni saya refer kan. Saya refer, dia jumpa saya balik at 28 weeks. Dia cakap, doktor anak saya memang hydrops. Ya Allah. So digugurkan oleh hospital lah sebab cacat kan. Ya Allah. Jadi back to basic lah. Memang puasa tu bukan penyebab utama dia gugur. Tetapi saya yakin sebab dia underweight tadi lah. Memang dia jenis makan tak jaga kualiti Dari telur awal dia tu, tu. ya. Saya yakin kat situ. Cuma puasa tu memperterukkan keadaan. Mungkin bila dia dah tahu dia mengandung, dia top up zat baik-baik, dia top up zat baik-baik, boleh selamat kan. Mana tahu kan. Tapi kita nak kata solely on puasa, nak salahkan pun saya tak berani nak cakap macam tu. Tapi pengalaman tu bila doktor memeriksa awak, doktor menasihatkan awak, ada sebab lah kenapa kita tak bagi puasa. Biasa patient-patient underweight macam tu. Underweight is penyakit, okey? Okey, underweight tu penyakit. Underweight itu penyakit. Obese is penyakit also. Penyakit juga. So ada keadaan-keadaan di mana kita tak izin orang tu puasa. Dah store dalam tulang pun awak dah tak banyak. Habis doktor masa tu, patient tu macam mana bila doktor cakap Dan tu? sedih Kenapa dia puasa sebab tak? Dia suruh puasa. bila suami dia dalam discussion family tersebut kan, suami dia cakap kenapa doktor puasa ke, barulah dia mengaku dekat suami dia. So then mereka pun berpeluk-pelukan, minta maaf semua-semua. Bila dah masa dah yang masa 28 28 weeks tu lah. Allah. Dan berlakulah Sedih macam lah. dia, suami dia peluk, lepas tu isteri dia dah nangis, maafkan saya abang, saya minta maaf, nangis sebab saya lah ni kan, anak kita jadi macam ni. Ya Allah. Tapi betul lah, bukan sebab puasa. Kita tak boleh nak terus bagi puasa tu penyebab utama. Hydrops is masalah organogenesis lah. Dari Masalah awal-awal dari tu. awal juga. Tapi saya nak kata mungkin puasa tu memperterukkan. At least kalau dia ambil folic acid dengan betul kan. Masa tu jaga makan dengan betul. InsyaAllah. Saya pun rasa pun dia tak dengar cakap suami dia. Itu paling red flag sekali lah kan. Kan. Bila saya ada baca juga komen dekat thread, dia kata bila suami dia suruh pun dia tak nak dengar kan. Orang pun komen, itu pun dah tahu dah kau ni isteri durhaka. Jadi bagi saya, bila awak pregnant, spend one time pergi jumpa doktor. Okey lah, saya cakap lah, saya rasa tak perlu kot, perlu. Pergi jumpa doktor, bawa suami, bawa doktor. Isteri saya ramai patient-patient yang suami terlalu protektif, ramai patient saya macam Saya tu. perasan. Saya ramai Kalau patient saya yang datang macam tu. kadang-kadang laki bini Dia sweet together. Sweet So lah, dia cakap, dia akan tanya doktor, isteri saya boleh puasa? It's good. Bukannya kau sebagai suami bagi arahan membabi buta je. Jangan puasa kau. Tak boleh lah juga. So datang jumpa orang yang tahu, cari doktor berdekatan dengan awak untuk bincang. Doktor, isteri saya boleh puasa tak? Barulah kita ni jadi pemimpin yang betul. kan? Bukannya buat keputusan Melulu kan. So, Tanpa jadi ada ilmu. tanpa ada ilmu. Doktor, isteri saya boleh puasa tak? It's good question. Saya suka jawab soalan tu. Saya akan teliti kan. Okey, isteri dia umur macam ni, berat macam ni, ada penyakit macam ni. Isteri awak boleh puasa? Saya akan cakap boleh puasa. Cuma hati-hati dengan red flags. Gelap mata, gigil, lapar sangat, baby tak gerak, perut tak membesar. Hati saya akan listkan red flag ni. So letak dekat peti sejuk red flag tu. Kan biar tampal, biar ingat orang tampal. tampal kat dahi guys. Kan? Orang, kita kena fikir macam ni tau. Orang nak dapat baby, ya Allah, bukan senang. So Don't bila take a chance kan? untuk
jangan suka-suka simply, suka-suka Sebab buat orang ni keputusan. macam-macam. Ada yang mengambil terlalu mudah hukum Ya, betul. dan ada yang Terlalu rigid, rigid, orang kata. tak nak, tak boleh. Kan. Kita di tengah-tengahnya lah. Bagi saya setiap Sederhana orang gitu kan. ada dia punya kemampuan dan ability badan sendiri. Ya, saya setuju je. Jadinya puasa tu ibadah, ya, ibadah yang dituntut. Dia Tapi jihad kan. Dia jihad, jihad. Lagilah berjihad tengah mengandung tu kan. Kan. Saya kalau mengandung boleh puasa, saya rasa macam nak pegang piala kan. Kan? Betul. Wow, hebat ya. Wow. Ibu dan anak hebat kan. Kan. Tapi sebab Kadang-kadang ada macam saya doa anak saya sihat. Ya doa. Cuma kita kena tahu dengan betul. bukan sekadar Scan, doa tengok kan. saiz Ya, baby. betul. Tengok pembentukan otak baby. Sedangkan doktor tu berendah sekali kalau yang nak puasa sangat tu memang korang kena scan dululah kalau boleh sebelum puasa. Lepas tu dah 2 minggu ke kan tengok. Kalau boleh seminggu sekali ke tengok lah Jangan macam dah mana seminggu bajet sekali. kan. Okey 2 minggu sekali. 2 minggu ke sebulan ke. Tengok growth baby progress kan. baby tu macam mana kan. So, Saya jadinya- rasa dengan teknologi yang ada sekarang banyak je kita boleh ni. Cuma jangan orang kata jangan terlalu takut tanpa ilmu dan jangan terlalu cuai tanpa ilmu. Kita generasi sekarang kan Kak Mek, saya rasa kita towards generasi yang bijak tau. Ya. Cuma terlalu banyak information yang Yang masuk. masuk. Jadi kita tak boleh tapis dah. Saya rasa kita kena start tapis daripada siapa orang tu bercakap. Kau siapa nak komen dan stop the budaya yang berkongsi masalah dia. Kan semua nak dikongsikan kan. Jangan Yang terkejut, hormon kita akan baik dengan sendiri kalau kita buat teknik ini. Assalamualaikum. Kita nak masuk Ramadan dan beberapa research menunjukkan kortisol meningkat di bulan Ramadan. So sharing hari ini adalah untuk kita menggunakan Ramadan sebaik mungkin sebagai reset kortisol kita. Jangan terkejut, hormon kita akan baik dengan sendiri kalau kita buat teknik ini. Kortisol akan kacau bila kita qada tidur selepas sahur. Dah bangun pagi macam penat sangat baru nak sesuaikan diri dengan sahur adalah setelah pukul 12 tengah hari. Waktu tu anda dibenarkan tidur. Nombor 2, jangan tidur lambat. Okey, kadang-kadang kita ada tarawih sampai pukul 10-11. So kita siap morih lagi, lepas tu perut dah besar, tunggu lagi 2-3 jam baru boleh tidur. Tidak boleh. So cuba siapkan tarawih secepat mungkin dan jangan ambil morih tersebut. Balik rumah, settle down, tidur. Tidur awal. Ketiga, makan banyak sekaligus. Ini penyumbang kortisol paling jahat. Oleh kerana kita dah puasa 13 jam, kita rasa macam, aku kena qada ni makan. So kita berbuka dengan melayan rasa lapar tersebut sehingga kita order macam-macam dan kuantiti yang banyak masuk dalam satu masa. So tidak dibenarkan dan itu mengganggu kortisol anda. Keempat, aku tengah puasa ni aku cepat marah. Jangan, sebab Islam sendiri mengajar tengah puasa kena tahan marah. Jadi kita jangan bereaksi dan jangan ambil hati dengan benda-benda yang mungkin mengganggu Ramadan dan pahala Ramadan. So ini pun ada dalam kortisol diet. Dia tak nak kita overreact. Take it easy je dekat hati. Seterusnya adalah risiko kortisol meningkat ke puasa tu sendiri. Haus, minum air banyak, minum air bandung, kathira dan sebagainya. Itu lagi lah. Okay. So take care. Itu saja. Selamat berkortisol di bulan Ramadan. Klinik doktor kan. Ada tak kes-kes yang doktor refer ke hospital ke warded ke, ada ke doktor? Berkenaan dengan ibu-ibu mengandung ni lah doktor. Ya. Banyak Kak Mek. Kalau kita kata ada ibu hamil ni, kita nak masukkan ke ward tu hanya untuk pemantauan. Most of them lah. Pemantauan, nak pantau tekanan darah, nak pantau gula. Kita tak buat apa pun. Masuk ward tu memang saja duduk dalam ward tu kan. Cuma yang paling saya ingat lah, ada first trimester. First trimester tolonglah. Sebab keguguran berlaku pada first trimester adalah 70%. Masya Allah, ya Allah. Allah. Maksudnya 70% keguguran berlaku adalah pada first trimester. Okey. Second trimester, third trimester tu dah jarang. Jadi pada first trimester pastikan anda mendapat
nasihat yang betul sesuai dengan diri anda. Yeah. Kalau tak layak puasa, jangan puasa. Ada kes ni kan, dia nak puasa sampai dehydration. Yelah, Allah. tadi kan berbuka puasa pun tak makan, muntah. Time nak sahur pun muntah. Dia suka tau puasa sebab bila dia puasa dia tak makan. So kalau dia kata, saya kalau puasa pun tak boleh makan doktor, baik saya puasa. Oh macam Dia itu macam ayat tu. dia. Ayat dia. Saya kalau saya tak puasa pun saya tak boleh makan. So baik saya puasa je. Jadi dia dah puasa yang tu, time berbuka pun dia tak boleh nak berbuka. Tak boleh nak makan pun muntah. Sebab muntah. Muntah sampai severe dehydration. Sampai buah pinggang dia kering Kak Mek. Takutnya. Memang. Ya Allah. Air tak ada, macam mana nak Tak porik lagi. nak pusing badan kita. Ya, sampai dehydration, sampai kena rosak hati buah pinggang. Ya, saya macam berbaloi ke awak buat macam ni kan? Kan? Saya cakap, Memudaratkan anak. memudaratkan diri sendiri. Ya Allah. Jadi jangan main-main dengan dehydration. Kalau awak rasa letih lain macam, nak pergi buka pintu tu pun dah tak larat. Check dehydration senang je Kak Mek. Macam mana tu? Check dehydration tu, check air kencing je. Okey, tak nak pergi klinik lah. Malas nak pergi klinik, nak check kat rumah je. Saya nak tahu saya dehydration ke tak. Nombor 1. Check air kencing. Warna air kencing tu apa? Kalau air kencing tu warna kuning pekat dan awak dah kencing kurang daripada, kalau nak kata kencing kurang daripada 2 kali sehari atau kurang daripada 3 kali dan sekali kencing tu sangat sikit, keluar pun sikit je, warna pun dah berubah jadi macam warna apa nak cerita? Warna teh tu dah teruk sangat. Warna macam Sentimen lah. air chrysanthemum tu. Air teh yang tu kan, air tu. Itu dah tanda dehydration dah. Oh, maksudnya kurang Dah air dalam kurang badan dah. dah sebenarnya. Bawah mata ni kan, dah nampak macam tak tidur tu kan. Dah gelap bawah mata. Sebab kat sini dia menyimpan air paling banyak. If you are dehydrated, you can see over here. Lidah ni dah tak basah. Bila kita ni kering je. Nafas berbau. Lidah ni dah kita panggil coated ni. Coated tu dia dah jadi putih. Faham. Jadi tengok tanda-tanda tu kalau tak nak pergi klinik. Degil sangat. Yelah mungkin bila kita faham mungkin jauh ke. Kadang-kadang kan? test urine kan. Kalau ke klinik saya akan check urine, check tekanan darah semua-semua. Test urine ketone plus 3. Ketone tu adalah macam mana tau. Ketone tu badan dah pakai spare lah. Untuk dia dah pakai spare punya badan punya simpanan spare dah untuk mencerna. Dia dah berlaku pencernaan anaerob. Berlaku proses anaerob lah. Tak cukup oksigen, tak cukup apa. So yang kalau pergi klinik je nak check air kencing Air tu. kencing. Bukan suka-suka guys. Jadi air kencing tu memang test boleh air nampak. kencing. Tengok dehydrated. Takut tolak. Kau jangan. Rosak buah pinggang orang tak padan. Sebab tu kalau orang berani bagi nasihat tu, saya macam test air kencing. Janganlah main cakap je. Dah lah yang cakap bagi nasihat tu bukan doktor. Ya Allah korang. Doktor ni belajar bertahun-tahun guys. Bukan nak kata kena ni. Saya rasa dah sampai masanya dengan information yang bersepah macam ni. Dah sampai masanya you ada maksudnya concern dengan diri sendiri. Information datang, kita kena ambil dia adalah satu hala. Dia bukan dua hala. So kita faham benda tu bukan untuk aku. Hanya untuk ilmu aku sahaja. Bila dua hala, awak macam mana? Berapa kali makan? Semalam saya ada makan buah markisa banyak sangat. Sebab tu air kencing saya jadi warna tu. Logik lah. Faham. Jadi jangan ambil pukul rata Ambil lah. pukul rata. Pukul rata semua benda ni untuk kau. Padahal tak, itu masalah dia je. Itu Kau je masalah menjadi dia. ibu kan. Kan? Air kencing boleh jadi warna merah. Doktor saya kencing berdarah. Padahal sebab makan buah naga Buah naga. banyak. Ya saya pernah tunjuk saya. Aku juga ingat Makan carrot banyak sangat. Air kencing boleh jadi warna kuning yang macam carrot tu. Carotin tu. Macam minyak carotin tu. Boleh. Jadi you cannot just measure benda tu je by macam saya dah kencing merah ni. Dah teruk-teruk. Go and see the doctor. Doktor akan bincang benda ni dengan awak. Jadikan doktor tu kawan baik awak je. Saya rasa doktor-doktor sekarang saya rasa doktor-doktor sekarang kan dia orang dah lebih friendly. Dia tak macam lagi apa? Tak ada dah doktor macam tu saya rasa. Saya setuju benda tu. Jadinya kiranya puasa tu dia satu ibadah kan doktor kan. Jadi tapi kita kena ada ilmu lah senang katanya. Nak hamil, nak jadi ibu-ibu
nak berpuasa ni semua kena ada ilmu. Okay, tak boleh nak suka-suka saja guys. And then hamil tu juga satu jihad, jadi kita kena fikir juga baik buruknya untuk diri kita. Jangan terlalu ikut-ikut apa yang orang nak bercakap-cakap lah. Setiap ibu tu memang berbeza, kita tak boleh nak samakan. Okay, ada yang kuat, ada yang perlukan keringanan dalam ibadah berpuasa ni. Jadinya kalau rasa ragu ataupun rasa tak sure, jangan takut, jangan rasa nak simpan sendiri atau cari info-info yang daripada sumber yang tak tentu hala. Bukanlah tak tentu hala, maksudnya bukan dari Dua hala tak? Dia kena dua hala. actually ada dua hala lah kan. Ada tanya dan jawab, bukan tanya baca tanpa ada orang bagi guideline kan. Jadi jika anda hamil dan nak tahu keadaan kandungan anda selamat atau tidak, korang boleh buat tempahan temujanji di talian 012-664-0463 atau korang boleh je. Walk in je. Walk in je dekat klinik Dr. Hanani ataupun mana-mana klinik yang Mana-mana terdekat klinik lah yang kan. terdekat. Okay, atau komen pregnant dekat bawah. Okay, nanti tim kita akan bantu korang. Okay. Ramai perempuan berjuang dalam diam. Itu satu benda yang saya tahu. Kisah kehamilan setiap orang adalah berbeza. Dan saya tahu satu, setiap kehamilan membawa sinaran baru dalam hidup kita. Setiap anak, kita tahu dia adalah rezeki. Dan dia juga adalah ujian. Tapi saya rasa dalam perjuangan ini, alangkah indahnya jika kita tidak sendirian. Daripada keluarga, daripada persekitaran, pastikan anda tidak berjuang dalam diam. Dan jika anda perlukan bantuan, nak doktor perempuan, cari saya di Klinik Dr. Hanani, Parit Raja.